Boleh tak? Boleh tak awak duduk dulu sekejap? Duduk sekejap je. Tak nak. Panggil sayang dulu. Tak duk. Panggil sayang dulu. Nampak tak? Itulah gelagat Syed Saddiq menjadi pelakon bersama Bella Astilah. Bila kita tengok gelagat diorang ni, nombor satunya, mereka ada bakat, mereka ada keberanian untuk berlakon di atas pentas. Jadi nampak sebenarnya apa saja peluang yang ada, dia akan grab, dia akan ambil. Apatah lagi peluang itu bersama dengan Bella Astilah. Keakraban mereka tak boleh dinafikan lah. Dengan berniaganya, dengan segala aktiviti, mereka ni selesa untuk lakukan bersama. Jadi bila naratifnya begini, orang hanya nampak bila nak kahwin. Sampai dia mengunjukkan kad di parlimen pun, orang ingat dia mengedarkan kad kahwinnya. Maknanya bukanlah kad undangan perkahwinan yang dia kalau kad undangan tu korang semua akan tahu, jangan risau. Ya. Dan tahun istimewa ni. InsyaAllah, doakan tengok macam mana. Okay? Thank you very much. All the best. Thank you tau baby. No problem. Jadi bila sebut hari kahwin ni, nombor satu kita ingat dia ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang hanya berusaha, dan apa yang dia buat sekarang pun berusaha mencari duit, berusaha mencari dana, dan Bella Astilah juga berusaha mencari pendapatan untuk menanggung anak-anak. Yang pentingnya mereka je yang tahu. Cuma yang tak seronoknya orang kita ni, bila dah bersama je stereotip, bila nak kahwin. Yang demo buat sebenarnya, demo tak kacau orang. Ada orang dok duit, nak jadi kaya, buat benda-benda yang salah. Paling tidak pun kita kacau hidup orang, sampai ke tahap kadang-kadang kita tak sedar bahawa apa yang berlaku itu adalah ketentuan Tuhan, tetapi kita tak boleh terima. Sebab tu kalau kita tengok ada yang kerjanya atas muka bumi ni mencari salah orang aja, tak pernah pun nampak salah sendiri.